Okey, Assalamualaikum. Kita bersiaran langsung dari Amy Ani Itu gambar pekat tu kalau kau letak Family 5A Empire. Minta maaf lah, tadi ada motor lalu. Jadi saya cakap jadi lambat sikit lah. Inilah saya berniaga jual burger, roti john, oblong, cendol, ketagih, ais kepal Milo, ABC. Kadang-kadang ada juga coconut shake. Dalam ni ada air mineral. Bini saya pun tengah buat live juga. Kembangkan bisnes burger ni lah. Korang boleh tengok lah. Dan ramai lagi peniaga yang ada kat sini. Korang boleh tengok jual kondok, Maggi ramen, nachos. Ni customer dia. Sebelah ni jajan. Cuti public ni, cuti agung ni, ramai peniaga. Air balang banyak ni. Air minuman ada, air kelapa laut ada. Tolong sikit. Tolong banyak-banyak korang. Belakang tu pun ada tengah buat pis tu. Tolong habiskan lah. Kacang tinggal sikit ni. Berasap lagi panas-panas tu. Korang minta singgah ya Pantai Remis ni. Support semua peniaga yang ada. Tengok kereta lalu lalang kat sini. Kita singgah kat sini lah pula. Ada jual wafer. Kat depan sekali jual wafer. Buah potong, air gas, mineral, minuman, air balang. Harga dia pun ada. Ini Yong Tau Foo. Yong Tau Foo macam mana? Macam mana? Buat live. Akak ni jemput singgah ya. Yong Tau Foo. Sedap ni. Power dekat Sungai Sembilang sampai ke Pantai Remis ni. Kari pap King Kong. Yang ini pun ada. Tomo bakso bakar. Tomo dah habis. Laju sangat ni Tomo ni. Ni owner sebenar dia. Owner sebenar dia. Korang datang singgah. Ni kondok ada. Ayam potong. Ayam gunting Alice ni siapa penggemar. Ini view tak ada lagi ni. Lok Ching ada. Ni ramai customer. Minta korang datang. Hari biasa pun ramai juga yang berniaga. Ni air balang. Air balang. Rasa sebenar strawberry. Rasa strawberry sebenar. Macam-macam air. Vietnam roll pun ada kat sini. Aiskrim. Ni orang yang mana ayam rangka ayam ni memang padu lah korang. Harga pun berbaloi lah. Jemput singgah. Jemput singgah semua jualan-jualan yang ada. Vietnam roll. Sengkuang calit ni pun ada. Dia pun dah nak balik lah ni. Sel padu ni. Sel padu. Muka pun
Nyorok ni owner dia. Mantap. Jualannya pun dah tu. Korang semua boleh singgahlah. Hari biasa pun dekat Pantai Remis Kuala Selangor ni tetap seperti biasalah peniaga-peniaga ni. Ni kawasan Pantai Remis Kuala Selangor ya. Jemput datang korang semua. Okey korang. Berkongsi rezeki ya korang. InsyaAllah Tuhan pun akan kongsi rezeki pada yang berkongsi rezeki. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.